Sikit tak apa kan? Boleh? Boleh. Kita sudah betul. Lagu Arab ni klasik. Antara bunyi lagu klasik ialah kalau kita dengar tilawah, alunan lagu dalam Al-Quran yang dibawa dalam tilawah itu irama klasik. Cuma irama klasik itu setengah-setengah para Syekh Maqari dia telah mengubah suara dengan bunyi-bunyi yang agak semangat. Ya. Kalau akak di zaman tahun 60-an, 70-an, ya. Macam dulu saya datang sini, saya pernah sebutkan satu syair kan. Bunyi dia macam ni. Bunyi syairnya, Allahu Rabbi Tuhan yang Esa, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kan masyhur ya, Orkes Al-Watan daripada Medan, Indonesia membawakan lagu ini. Lepas tu, sebelum tu Atikah Rahman. Ini saya nak cerita lagu Arab dibawa dengan seni kata lain. Lagu Al-Quran lagu Al-Quran dibawa dengan menggunakan seni kata lain. Itu saya takjub, heran macam mana dia boleh datang dia lagu Al-Quran diambil dibawa dengan seni kata lain. Datang masanya insaf mandiri, selimut putih pembalut badan. Lagu Hijaz juga. Lagu Hijaz yang dijoinkan dengan lagu Ras. Asalnya lagu selimut putih itu strukturnya lagu Ras. Bila Al-Rabi datang memanggil Ras, ya kan, Datuk kan, sesuai dengan irama, dengan makna lagu seni kata lain. Tapi Profesor Dr. Ahmad Baki telah mengubah suai, ambil lagu Quran untuk dibawa menggunakan seni kata lain. Banyaklah kau pada tahu tu. Sekarang saya nak cerita tahu dari sudut membawa lagu-lagu nasyid, lagu dakwah, lagu Al-Quran ini nampak kurang diterapkan. Dia hanya bunyi lagu biasa. Istilah orang sini kata, orang lagu kata lagu balada. Orang tanya Ustaz, apa makna balada? Saya jawab tak tahu dia balada. Saya kata lagu pop pula. Jadi dulu pada zaman-zaman ayah-ayah kita, Ustaz dan kita dulu, mereka kaya benda ni. Sebab kalau akak sempat rumah tuan kenduri kahwin, esok majlis perkahwinan, malam ni dia jemput Khori yang akan mengaji, membawa tarawih dan bernasyid. Sama ada nasyid itu seni kata Arab atau seni kata lain. Tapi saya takjubnya lagunya adalah Quran, lagu Arab. Ini saya takjub di situ. Macam mana dia punya memikir boleh. Waktu dulu kalau hanya 2 patah, 3 patah saja dah boleh jadi lagu. Apa siapa bila di mana kenapa dan bagaimana, boleh jadi tak? Baik itu, baik asli. Tak percaya tanya Datuk, kalau saya salah jangan kena. Jadi artinya kaya dia kena. Tok Guru dulu telah membuat rangkaian nasyid yang begitu banyak. Ini nak cerita awalnya, ya. Oleh kerana ada pengkayaan itu,
geng-geng muda kalau zaman umur 20 tahun ketika itu pandai. Dia mengaji Al-Quran tak apa jadi, tapi dia nasyid Al-Quran jadi. Termasuk nasyid yang Datuk bawa tadi dalam tadi. Itu di situ saya kata hebat. Dan sekarang ianya semakin pupus. Maaf saya sebut yang tinggal hanya tilawah. Saya tarik tilawah ni tetap. Kalaulah tilawah ini tak ada lagi programnya, sekadar kita mungkin hanya dapat dudukkan haflah Al-Quran. Tapi di negara kita haflah ni tak berapa jadi. Dia tilawah saja. Ya, sebab tu saya nak kongsikan bahawasanya Taranum Al-Quran ini disebut oleh Nabi SAW supaya bila baca Al-Quran adakan sedikit irama untuk memperbaiki dan membesarkan Al-Quran itu sendiri. Hassinul Qur'ana, dan senang riwayat menyebut zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan kemerduan suara kami. Mana ada orang semua, Ustaz, saya mana ada suara tu Ustaz, tak ada. Tapi hadis sebut tu dipilihkan. Semua umat Muhammad, semua pembaca Quran hendaklah berusaha membacanya dengan sekadar suara yang ada. Ada tak orang nak baca Quran macam ni? Datuk nak cerita pengalaman ni? Khusus Datuk cerita pengalaman. Bagi semangat tak saya dan kita semua. Ada tak orang ngaji Quran? Ila bi Quraish, ila ihim rihlatat syita'i wal sayf. Ada tak? Lawa tak Quran? Jahannam Al-Quran. Dan telah melanggar disiplin membaca yang telah disebut oleh Nabi SAW. Lagu Quran kita mesti nak suara tinggi. Saya pun tak mampu dapat lagi. Kalau umur macam Datuk ni mungkin 4 hari kita tidak. Tak tak. Bapak-bapak tinggi, tertinggi tak ada. Tak mesti kita nak tinggi. Memada apa macam biasa kan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. Nak tinggi sikit tadi? Boleh tak ada? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا. Tinggi tak? Maknanya sentiasa dia berlemah lembut. Dan ada hadis yang menyebut apabila kamu membaca Al-Quran, Allah akan menjawab bacaan kamu. Termasuk surah Fatihah yang kau baca. Jadi kita baca, Allah jawab. Tapi kalau kau baca tak tahulah Tuhan jawab macam mana. Kami nak cerita Quran. Kalau kau sebut kata Taranum, begitulah dia. Saya sebut nasyid semua itu agak tambah. Tak semua orang ada. Tambah teman-teman kita ini pula yang dimiliki oleh para kaum terdahulu ini banyaklah tak ada pada kita. Nasyid-nasyid lama tak ada dah. Dia hanyalah tambahan. Tapi untuk mempelajari Taranum Al-Quran memang Nabi galakkan. Baca Al-Quran ada taranum, baca Al-Quran ada berlagu. Sikit-sikit pun jadilah. Ada juga orang baca, boleh tak Ustaz saya baca macam ni? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Lurus kan? Boleh. Dan ni tajwid sebutan dia betul boleh.
Tapi kalau dia ada orang lain baca ada irama, orang lain lah menang pula. Dia tak ada lebih kan. Baik. Kemudian hadis yang tadi juga menyebut wa aswatiha, baca olehmu Al-Quran dengan kepelbagaian suara sesuai dengan Al-Quran. Kita nak kena ambil masa untuk belajar suara Al-Quran. Sesuai tak suara ni? Untuk Quran. Sesuai tak suara ni? Untuk Quran. Sesuai tak suara ni? Al-Quran. Ya? Pak ni Datuk Yakin tilawah Quran yang berbagai Tarnum dan sebagainya. Minta Datuk tolong kita sekali lagi. Okey Datuk, untuk saya dan kurang lebih kurang 15 minit dalam Tuan Fadil, Datuk ada masa lagi. Kisahkan sikit Datuk. Terus tak kering dia. Kering semua dah. Kering semua dah. Sila Datuk. Ya, terima kasih semua beri ruang pada saya untuk berkisah sikit sembang adik-beradik anak-anak berkenaan dengan Al-Quran. Giliran Datuk pula, tolong Datuk cerita, beri semangat kat orang. Ini orang kedua lah ya. Orang kedua jadi Datuk kedua lagi ya.